Ini adalah cerek elektrik jenama Philips. So kettle ni memang warna dia hitam, solid black. So kalau korang suka yang simple, memang ni memang terbaik lah, lawa. Design dia simple je. Wire dia agak panjang, dia berlilit bawah ni. So kalau korang perlukan wire lebih panjang, kabel dia, so korang boleh just keluarkanlah daripada tempat alas bawah ni. Material plastik, dalam dia macam biasa, insulated dengan besi yang khas untuk panaskan air. So sekarang punya design tak ada macam coil yang besi yang berpusing-pusing tu kan. So dia flat je. So maximum volume untuk kettle ni roughly dalam 1.7 liter. Dia ada senggat, so bila korang isi air tu korang boleh nampak lah sampai mana level yang korang nak isi. Dia punya button on tu macam ada lever, so korang tekan je dia akan menyala bila korang on. So masa yang diambil untuk panaskan air ni roughly tak lama, aku rasa dalam 2 minit gitu je kot. So ni adalah suhu lepas dia boil tadi, dia pergi 100 dan dia akan drop to lebih kurang 60 Celsius gitu. Lepas tu lepas 3 minit kot aku rasa masih diperlukan untuk dia panaskan air. So ni andai kata korang biarkan air tu dalam lepas 10 minit, dia pun tak adalah sejuk terus. Dia insulated, so dia drop sampai around 27. Ni lepas 10 minit lepas dia panas. So kalau korang suka benda yang minimalis, solid black, korang boleh beli Philips kettle ni.